Pastikan solat berjemaah. Kata, solat insya-Allah selesai. Pastikan berjemaah. Sebab apa berjemaah? Sebab kalau sembahyang seorang dapat 1. Kalau sembahyang berjemaah dapat berapa? 27. Beza 27 kali. Maknanya kalau kita terlepas solat Isyak ni, kita sembahyang seorang, kita dapat 1. Tak ada pulang balik dah, tak ada. Saya tak apa, semalam esok saya sembahyang Jumaat balik. Itu dah cerita lain dah. Hak hari ni lepas dah. Datang dunia ni sejarah hidup awak dah rugi 27 pahala sebab awak tinggal sembahyang berjemaah. Itu je balasan dia. Mudah je collection. Kalau nak rugi buat, tak ada masalah apa-apa. Kalau nak untung, jangan tinggal solat jemaah. Jadi disiplinkan solat jemaah. Solat jemaah ni bukan surau saja, bukan di masjid, di rumah pun. Bila kita nak solat, pastikan anak kita ada kat belakang. Isteri kita ada kat belakang. Supaya kita tak jadi seorang. Pastikan. Kalau kita balik-balik kerja, Allah aku seorang. Dah sembahyang lewat dah. 3:30 Zuhur tak solat lagi. Cari kawan untuk solat jemaah. Boleh seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi rugi. Rugi yang tak boleh kita pulang balik tak. Ambillah duit 100 juta ke nak bayar, tak ada pulangan. Tak ada orang kata, boleh habis 100 juta saya nak sembahyang semula Zuhur saya tadi jemaah. Tak boleh. Habis. Seorang sahabat, dia uruskan jenazah sahabat yang lain. Dia terlewat. Dia uruskan jenazah ni. Tiba-tiba dia pergi ke surau. Sudah dah sembahyang jemaah. Dia selesaikan solat jenazah. Dia selesaikan jenazah kawan dia terlewat. Dia seorang. Siapa-siapa pun sudah sembahyang jemaah. Dia pun dia menyesal. Allah, aku dah lewat ni. Akhirnya dia buat apa? Dia sembahyang 27 kali. 27 kali dia sembahyang sah. Dia sembahyang, patut sembahyang 27 kali. Lepas dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi terlambat sebab aku uruskan jenazah. Tapi aku tak apa, aku dah solat 27 kali. Sama kan dia kata? Tak. Rasulullah kata. Sama kan ya Rasulullah? Tak. Tak sama juga. Dia bukan calculation yang main kali-kali. Tak. Sembahyang berjemaah tu. Dari tuan-tuan sekalian, sayangilah solat jemaah kita. Pastikan jangan sekali-kali solat seorang. Sebab beza ni jauh. Kerugian. Cari kawan, cari keluarga untuk solat jemaah. Okey. Yang kedua, yang saya nak bawa ke sini ialah hati kita kena terikat dengan masjid. Hati kita kena selalu dengan masjid. Sebagaimana hadis masyhur biasa kita dengar. Salah seorang daripada yang mendapat duduk di bawah naungan arash di pada mahsyar besok, ada 7 golongan. Salah seorangnya ialah qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Hal lainnya ada juga tuan-tuan. Hal lainnya ialah macam pemimpin yang adil, pemuda yang membesar dengan ibadah kepada Allah, dua orang yang saling mencintai, jumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah, lelaki yang diadik oleh wanita bersudah kemudian dikata dia tolak kerana dia takut kepada Allah, lelaki yang bersedekah secara rahsia sehingga hati dia mengetahui itu, dan yang seterusnya lelaki yang mengingati Allah dan bersendirian lalu mengalir air matanya. Ini 7 golongan yang Allah SWT akan letakkan di bawah arash. Salah satunya ialah qalbun muta'alliqun bi masajid. Seseorang yang hati dia tu lekat dengan masjid. Dia setiap hari dia tahu nak solat dekat masjid mana, surau mana. Itu baru jadi. Ni bukan lelaki ya, orang perempuan pun sama. Jadi pastikan hati kita ni dengan surau. Surauku, syurgaku. Janganlah jenguk surau sekali-sekala. Ataupun tak pernah, tak ingat ada surau kat sini. Sebab 2-3 hari lepas Ustaz Nimar dia beritahu saya, ada penduduk kat sini tak perasan ada surau kat sini. Dia dah masih 3 tahun dekat sini. Dah 3 tahun kat sini tak perasan. Ada juga Wallahualam. Mungkin jalan masuk ada tu kat sana, wallahualam. Maknanya tak perasan ada surau kan. Ini sepatutnya tak berlaku. Jadi saya niat cadang kat sini sebagai sempena kempen ni. Saya nak cadang kepada AJK Surau, buat signboard surau kat luar tu. Lepas dia masuk, dia security tu, surau 200 meter sebelah kanan contohnya. Oh, ada surau sebelah kanan. Biarlah orang taman ni tahu, oh ada surau sekurang-kurangnya. Lepas tu dia pergi jenguk lah sebab kat mana, ketidak tak salah juga, dia pun tak tahu. Bukan laluan harian, dia tak perasan. Yang kedua, dia memang tak cari surau. Adalah sebab dia tak cari surau pula. Yang ketiga, dia dengar azan tapi rasanya surau lain. Dengar azan tapi dia tak cari azan tu datang daripada mana. Dia tak nak pergi surau lah, senang cerita ni. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia tak mari cari, dia tak mari solat kat surau, pandai-pandai dia lah, tak. Kita bertanggungjawab mempermudahkan. Jadi sempena kempen ni, tolong buat. Kalau boleh, buatlah signboard biar nampak. Saya kena tegur dulu masa saya pengurusi surau dekat Taman Mewah. Saya buat surau sekali-sekali cantik dah, baik dalam, tiba-tiba
Ada seorang kawan harap datang. Dia kata, ada surau dalam kan? Ada. Kenapa tak nampak? Nampak kalau pergi. Tak, dia kata buat betul-betul besar-besar. Nampak barulah orang datang ke surau. Orang nak solat kadang-kadang kita tak tahu siapa. Jadi kalau kita tak jadi permudahkan. Nah, lepas tu baru signboard. Bila dapat kat surau tu, biarlah mesra surau sikit. Mesra parking, mesra masuk. Jangan tak boleh nak masuk solat dan sebagainya. Itu lain-lain lah. Jadi, supaya orang, dan selepas ni kita pastikan semua penduduk Taman Kajang Perdana tahu ada surau kat sini.